Dah lambat dalam 5 minit mati ya. 1 inci je. Bawah. Okey, selamat petang. Jam menunjukkan pukul 17:15. Okey. Dan kami terima panggilan ular. Ya, ketiak le. Ular, okey, dan kita serahkan kepada yang lebih mantap. Lagi pakar lah. Ya. Ada. Alex dah boleh ganti lah saya sebenarnya. Dia dah tahu lah sejak kali ayat saya kan. Yang lagi kalau tak ada, bagi dia. Kalau saya tak ada, saya akan bagi Alex pegang mana. Boleh guys? Boleh ke? Boleh ke tak boleh guys? Okey je. Okey jatuh. Kita bersama dengan saudara kita. Apa yang lompat tu? Apa tu? Tupai. Bukan tupai ML. Dia selalu pakai tu. Dia lompat sap. Oh, adik dah lupa lah nama dia. Ada Cik Adib kita ada. Dan kita ada Cik Amir kita di hujung sana. Amir Rafiq. Selaku tukang masak hari ni. Ya. Adik sedap. Dah kenyang, alhamdulillah. Kenyang Lek. Yang Kenyang. Alex yang bantu, Alex yang masak sebenarnya. saya buat telur juicy. Dia kata Alex buat telur sedap. Dia juicy. Ya, yang Ijat pun dah rasa memang sedap. Kita. Ada juicy. So kita punya Icah ini Cik Syarif di hadapan. Ya. Mantap, dah lama tak beraksi. Ini kopi bulan ni. Oh, kita orang hari ni dah berkena kopi. Kena kopi ada kes ular. Ya. Pemandu kita Pak Non dia dapat Ini monyet kena langgar. monyet. Ya. Dengan trademarknya. Right, so sekarang ni kami dua ke lokasi bahas ular. Manggil kata ada ular masuk dalam rumah lah. So kita pun tak tahu keadaan dekat sana macam mana. So jom kita bergegas ke lokasi. Let's go. Sampai sudah kah? Pencen bomba ni. Pencen bomba. Betul eh? Saja lah. Test. Oh, di sini. Sampai sudah. Jom. Let's go. Kat mana boy? Oh, baru. Boleh tak? Dah mana Dia- bukit dah? Mungkin tak ada. Dia kata tadi 1 inci je. Bawah. Dia kata tadi 1 inci je. Bawah. Besar. Besar tu. Weh, Bukan. besar. Lo tedung ah. Ambil tu, ambil pelopek. Jalan. Kenapa dah? Lo tedung hitam. Hitam. Dia dah keluar kepala dia. Tu kepala dia ada. Boleh je. Sekejap tunggu. Okey, duduk sini tak apa. Kalau ada besi kenapa? Di kelas sini, di kelas sini. Elok tu. Masuk itu. Ya, aku alih ni. Ada ambil aku tu. Dan ada kali lagi sini. Besar tak? Besar. Boleh tahan tu apa dulu. Balas. So, Mana tak kepala apa dia ada. sama? Ada je. Lupit. Boleh tu asal dah. Kau pegang badan ni. Pegang je badan dia. Kau pegang je badan dia ni. Oh ni boleh kepit ni. Pegang je badan dia. Pegang badan dia. Ada di belakang. Ni boleh kepit ni sementara waktu. Jap. Pegang badan dia pegang. Yes. Ya, aku masuk. Bismillah. Dah. Maju lah sikit. Lepas sikit. Ini bukan 1 inci, ini 12 inci.
Okey. Senduk lepas. Senduk ingat kecil je ya. Kita pegang dah. Ada tali je? Ha? Ada? Telur senduk je? Telur senduk. Dia buat korban lah ni. Disebabkan dia buat awak terperanjat. Ya. Kita korban dengan dia hari ni. Lepaskan di tempat yang sama lah. Kita cari tautan tebal sikit kan. Ha? Macam mana? Kata bisa ni lambat dalam 5 minit mati lah. Kita tahu ingat tadi dah dapat maklumat kata 1 inci. Saya ingat kau ular apa? Rupanya besar ni. Dah, boleh. Ya. Dah. 1 inci. 1 inci. Ingatkan apa tadi? Yang ketawa bilang besar tengok. Besar loh. Ambil tu kecil lah. Tu ambil dia. Tak ambil lompat. Udah respect. Ya. Oh, dia. Dia pergi mesej. Oh, dia kau tu lah. Ya. Okay guys. Alhamdulillah jambul pun masih okey. Nice. Jambu putih. Tapi hari ni kita telah berjaya menangkap seekor ular telur senduk yang berjaya mengejutkan abang kami kita. Kalau ikutkan tadi kami dapat maklumat memanggil kata ular tu 1 inci. Kita orang pun mula-mula rasa macam ular biasa ni mungkin cicak, cacing ke cicak kan. Sekali bila abang Amir tarik sap dia gitu tu yang ke belakang. Pak Non tadi nak terus lompat lah atas tu. Dia ingat lembu. Kan mana? Apa nama? Lembu. Betul tak? Pak Non jadi dia takak dia nak terus macam ni. Dia dah clear. Kalau letak memang clear. Lama dah ni. Tak support. Ha? So, okeylah. Alhamdulillah. Seekor ular telur senduk yang berbisa, bukan 1 inci tapi 1 meter kot, 1,5 tapi 1 meter setengah lah. Dan dia besar jugalah dalam 2 inci. Mungkin dia kata besar 2 inci kot. Tahu lah. Dia pergi dengan confident yang buka. Memang confident ingatkan cicak ke apa kan. Sekali sap. Cuma dia tak menyembuh lah. Kalau yang hitam tu King Cobra tu dia menyembuh. Yang ni dia tak menyembuh. Tapi tetap bahaya kalau kena sekali lambat 5 minit ke hospital, kiok. Kena sekali mesti nak lagi. Nak lagi ya. So kejap lagi kami akan lepaskan ular telur senduk ni di tempat yang selamat. Abang Amir akan lepaskan lah di tempat yang selamat. So Bye. bye. Apa ya? Tadi ingat kita nak buat daging korban kan, nak bagi elek kan. Ya. Tapi disebabkan raya korban dah habis. Okay, so sampai di sini lah video kali ni. Video santai-santai je, terkejut-terkejut je kan. Video terkejut untuk hari ni. Dan macam biasa teruskan like, share, Ajak kawan-kawan tengok. calon remote. Tengok ramai-ramai. Jangan lupa tekan like, Share dan Share. komen. ya, like, subscribe, Elek share pada kawan-kawan. Elek dah pandai lah. Ulas ya. bagus. Terima satu kali. Dek, terima satu kali. Oh, Lain-lain. jangan jaga steering. Ada itu terima pandai lah. Semua tahu kan. So terima banyak. Terima kasih, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Jumpa lagi di video yang terbaru. Bye. Assalamualaikum.